Ketupat pulut daun kelapa. Ramai yang tak tahu lagi membuat ketupat pulut menggunakan daun kelapa. Versi orang lama-lama dahulu, ketupat pulut yang lembut, wangi, berlemak dan sangat sedap. Sesuai makan dengan rendang ayam ataupun rendang daging. Hari ini Dapur Ami nak bongkarkan rahsia cara nak dapatkan ketupat pulut daun kelapa yang lembut. Biasanya ramai yang cuba buat dapat selalu keras. Lihat ni, lembut sangat, berlemak, sedap. Makan 2-3 biji pun rasa tak puas. Untuk dapatkan tips dan cara buat yang betul, jom kita lihat cara-caranya. Mula-mula kita perlu beras pulut, kita cuci bersih dan rendam dia dalam 2 ke 3 jam. Kemudian kita toskan. Kemudian bolehlah kita isi dalam ketupat kita. Bukakan bahagian bawah dia macam ni. Kita ambil sudu, kita isikanlah dia. Tapi jangan isi penuh. Untuk buat ketupat ni boleh carilah cara buatnya. Video ada di dalam channel saya. Boleh lihat, ataupun kalau yang tak pandai buat tu, tak pandai anyam tu, beli dah siap jual kan. Kita isikan tapi jangan isi penuh lah. Bagi dia sedikit ruang untuk kembang nanti. Kita potongkan bahagian yang kemas, kita masukkan ke dalam. Bahagian yang lagi satu pun kita masukkanlah, anyamkan macam ni. Kemudian kita bolehlah buangkan bahagian yang kita tak berapa nak sangat depan tu. Ni ketupat saya ni dah tukar colour sikit dah. Nampak tak berapa cantik tapi masih boleh digunakan. Dah anyam awal hari tu kan, nak raya awal. Itulah yang lepas tu anak saya pergi simpan dalam freezer. Dah tukar colour tapi masih boleh digunakan lagi. Kita isi lagi semua ketupat-ketupat kita ini. Yang penting jangan isi penuh, 3/4 sahaja ya, 3/4 bahagian. Dan kita kemaskanlah tepi dia semua, masukkan ke dalam dan gunting mana yang patut. Dah siap ketupat yang kita telah isi semuanya ni. Sekarang kita bolehlah angkat semua, ikatkan dia. Ikatkan, jadikan, sebab kita nak rebus dia, tapi kita rebus dalam santan. Macam ni kita ikatlah supaya kemas macam ni kan. Senang kita nak balik-balikkan nanti dalam periuk. Saya gunakan rice cooker sahaja. Dalam rice cooker tu kita isikan santan dalam 2 kotak santan. Saya buat dalam 10 biji ketupat, jadi saya gunakan 2 kotak kecil santan dan tambahkan air dalam 1 mangkuk. Kemudian masukkan garam secukup rasa dalam 3 sudu teh garam. Kita gaul-gaul sekejap semuanya. Kemudian bolehlah kita masukkan ketupat kita. Pastikan ketupat ni diliputi oleh air santan itulah ya. Tekan-tekan sikit. Kemudian bolehlah kita onkan rice cooker kita dan kita tutupkanlah periuk kita sebentar sampai dia mengelegak macam ni. Gaul-gaulkan sekejap, kita balik-balikkan sikit pelan-pelan supaya dia masak rata sampai kita punya santan tu hampir kering dan pekat. Gaul-gaul jugalah ya. Jangan tinggalkan terus-menerus, takut kering sangat nanti. Dah macam ni, lebih kurang dah pekat sangat santan dia. Kemudian bolehlah kita angkat, keluarkan daripada rice cooker kita tu dan kita toskan. Kita biarkan dia sejuk sekejap. Lepas tu kita lapkanlah saki-baki santan yang ada melekat kat tepi-tepi tu. Dan ketupat kita ini akan tahan lebih lama. Bila dah bersihkan macam tu, dah sejuk, bolehlah kita potong
Ikut suka kita, kemudian bolehlah dihidangkan. Nampak tu? Cantik, padat dan memang lembut. Sedap, makan dengan rendang ataupun makan macam tu sahaja pun sedap sebab dia berlemak-lemak kan rasa dia. Jadi perempuan kena cuba ketupat pulut daun kelapa yang sedap ini dari dapur Ami. Sehingga bertemu lagi, selamat Hari Raya. Assalamualaikum.